Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Para pelajar Quran yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai pelajaran kita ini dengan mengenal dan cara membaca huruf hijaiyah. Belajar membaca dan menulis Al-Quran dimulai dengan mengenal huruf hijaiyah dan harkatnya. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah dan cara melafalkannya. Alif, alif. Ba, ba. Ta, ta. Sa, sa. Jim, jim. Ha, ha. Kho, kho. Dal, dal. Zal, zal. Ro, ro. Za, za. Sin, sin. Mengenal dan cara membaca huruf bertanwin. Pertama, huruf berfathatain. Kedua, huruf berkasrotain. Dan ketiga, huruf berdhomatain. Ingat, pada setiap huruf yang berfathatain akan diakhiri dengan huruf alif. An, in, un. An, in, un. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Khon, khin, khun. Dan, din, dun. Dan, din, dun. Zan, zin, zun. Zan, zin, zun. Ron, rin, run. Ron, rin, run. Zan, zin, zun. Zan, zin, zun. San, sin, sun. San, sin, sun. Shan, shin, shun. Shan, shin, shun. Son, sin, sun. Son, sin, sun. Don, din, dun. Don, din, dun. Ton, tin, tun. Ton, tin, tun. Zon, zin, zun. Zon, zin, zun. An, ain, un. An,